Baik, Assalamualaikum. Hai semua. Selamat datang ke YouTube channel Kifna Ipoh dan kembali lagi kita bertemu dalam podcast Bila Pesyarah Bercerita. Jadi ini adalah satu platform lah untuk kita sembang santai, para pesyarah kita berkongsi pengalaman, pandangan, hati, perasaan, harapan dan impian kan. Okey. Dan jadi hari ini saya ditemani oleh dua orang tetamu yang tak kurang hebatnya. Mungkin sangat berbeza dari segi bidang yang diajar, tetapi mereka mempunyai kesamaan ya. Sebab nama mereka mula-mula bermula dengan huruf F, kedua-duanya kan. Okey. Jadi ya saya bersama-sama dengan Sir Fairuz dan Miss Muadi hari ini untuk sesi podcast kita lah ya. Jadi apa agaknya yang diorang ni nak kongsikan, kita mintalah diorang perkenalkan diri dulu. Sebelah kanan saya dululah kot. Ya. Okay. Boleh. Okey, Assalamualaikum. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya Fairuz. Kalau kolej orang panggil Sir Fairuz lah. Sudahlah sudah orang panggil Sir je. Okey, lepas tu saya pensyarah multimedia kreatif. Mengajar sini dalam hampir 13 tahun macam tu lah. Tapi bukan senior lagi. Bukan sini lagi. Bukan sini lagi. Tipu. Ada lagi senior. Ada lagi senior lah. Okey. Okey, itu je ya. Biasa orang lelaki dia ringkas kan. Okey, Miss Fuadi kita. Saya pula, saya nervous kat ni. Okey, saya Assalamualaikum. Okey. Apa khabar semua? Okey, nama saya Miss Fuadi. Saya ni nama pun dah unik dah orang kata. Ya, betul. Tapi kadang sebab saya mengajar pun budak TESA kan. Kadang-kadang macam-macam nickname lah, sound lah. Ada yang panggil saya Miss Fuadi pun ada. Lepas tu paling aku kata English sangatnya Miss AD. Oh, AD ya. Miss AD. Ada nama orang putih. Nama orang putih kadang-kadang tu. So jadi bila kenal tu budak tu mula tak cantik je Miss Adi, tiba-tiba Miss AD. Terima je lah kan. So saya pun sekarang ni kalau lakukan saya daripada mengajar bahasa Inggeris. Lepas tu saya mengajar TESA, pelajar TESA sekarang ni. Lepas tu pengalaman saya lebih kurang lah dengan Sir Fairuz juga. Okay, hampir 14 tahun juga. Lepas tu tapi saya senior lah kot. Senior sikit. Senior lah. Saya senior lah. Tapi saya bukan orang kata original Ipoh. Kapten Ipoh. Yang tu lah. Saya daripada Kapten M Kesedar Gua Musang. Ya, betul. Lepas tu saya transfer dekat Kapten Ipoh. Ini rumah kedua saya pula. Saya punya kedua pula. So jadi kalau nak kata banyaklah ceritanya daripada yang ke sana sini tu. InsyaAllah saya harap kita boleh buat cerita sikit lah apa yang Kongsi lah kan, ya? Sampai kita santai-santai kan ya. Spot juga tu. Jangan risau, ini kerja exam ya. Nervous pula ya. Kita hari ni ya. Okey. Jadi seperti yang kita semua sedia maklum lah ya, Kapten Ipoh menawarkan pelbagai diploma, pelbagai program di peringkat diploma. Jadi hari ini kita bersama-sama dengan Miss Adi tadi ya. Miss Adi merupakan pensyarah TESA lah ya. Jadi TESA ni kita boleh kata kita punya baby program ya, baru ditawarkan tahun 2021. So it's only 5 years, tetapi ianya merupakan kita punya best seller. Okey, best seller program lah setakat ni, alhamdulillah ya. Dan juga ya untuk Sir Fairuz pula ya, something yang very opposite. Okay, Sir Fairuz pula mengajar kebanyakannya pelajar dalam bidang animation, betul ya Sir Fairuz ya kan? Sebab Sir Fairuz ni dia lebih fokus kepada drawing dan sebagainya kan. Okay? Jadi animation pula saya boleh katakan sebagai diploma in animation di Kapten Ipoh ni kita boleh kata sebagai kita punya macam in-house special, sebabnya kita mempunyai tenaga pakar. Program itu dibangunkan hasil daripada tenaga pakar kita lah ya. Antaranya Sir Fairuz jugalah dulu kan mula-mula nak kita nak come out dengan program ni. Fairuz pun terlibat kan dalam istilah pakar tu seram kau. Seram ya. Dia saja tak nak mengaku je ya. Kan ya. Jadi mula-mula kita buat program itu pun Fairuz pun terlibat beberapa subjek kan, kita come out with the subjects and everything lah ya. Jadi itulah antara diploma yang kita tawarkan di sini. Dan marilah kita nak tengok kan apa pensyarah-pensyarah ni nak cerita ya tentang pelajar-pelajar diorang lah kan. Okey. Kisah ya. Okey, jadi kita mulakan dengan pengalaman lah, secara generalnya pengalaman lah kan. Okay? Bila kita mengajar tu mesti kan kita dah berurusan dengan pelajar
mengajar ni kan ada benda yang kelakar kan, ada mungkin benda yang lucu ke atau apa-apalah yang mungkin memang ini satu benda yang memang ingat lah walaupun berbelas-belas tahun tapi mungkin satu lah kan yang memang strong lah dekat memory kita ingat kan. Okey. Something yang menarik ke yang kita nak kongsi kan. Siapa nak mula dulu ni? Saya dulu. Saya dulu. Saya kalau faham kerja dengan pelajar ni kata banyak sebenarnya kata lucu ke pahit semua adalah. Tapi sebabkan saya mengajar pelajar TESA, so kadang-kadang tu ada bahagian tu yang dia orang boleh nampak saya ni baik seperti malaikat, orang panggil angel lah. Oh baiknya kan Mister kan Madam tu, tapi dia orang pun boleh pernah nampak saya jadi singa jugalah. Kan, so sekarang kan tu, so saya sekarang ni kalau sama je dengan Puan B. Kadang-kadang tu kan, so jadi nak kata pahit manis tu ada. Kita memang kata yalah sekarang ni kalau ikutkan seperti pada Puan B tadi, baru lagi 5 tahun. Menti saya yang baru orang kata baru graduate pun baru lagi lah. Kata yang baru first batch anak sulung. Tapi saya rasa lambat banyak yang saya rasa macam nak kata pahit tu dia ada kelakar pun ada jugalah. Yang mana saya ada seorang pelajar tu, saya pun saya memang dia ni memang kata hardcore lah. Hardcore tu sampai semester banyak lah jugalah. Orang habis sampai semester 7 je. Dia senior super senior. Kadang-kadang tu kan kita pun tapi ada sekali tu saya ngajar dia tak datang. Saya macam short sem kan kadang-kadang kita kejar budak kan. So semester pendek ni. Lepas tu tiba saya nampak dia dekat lift. Saya kata lepas tu dia nampak saya tapi dia buat tak tahu kat saya. Saya kata kenapa dia tak buat tak tahu, tapi smart dia time tu. Dengan pakaian dia kemeja dengan betainya pun semua smart. Sisir rambut berminyak elok lah. Saya kata tapi kenapa dia tak tegur saya? Saya dah buat muka dah. Saya pandang je dari belakang, saya tengok dah kat dia. Saya kata kenapa tak tegur? Dan dia pandang saya dia macam tak kenal, buat tak tahu kat saya kan. Lepas tu saya kata putih, lepas tu dia naik lift, so saya macam tak sempat nak panggil dia pun semua tu. Tu saya pun inilah nak bergerak kan. Lepas tu saya tengok rupanya bukan pelajar saya. Rupanya orang lain. Pensyarah. Pensyarah baru ni banyak kadang-kadang kan. Kan sebabnya dia sama naik dengan pelajar TESA juga kan. Muda-muda pensyarah baru kan. Tak kenal pun sempat kan. Tu saya kata rupanya pensyarah, nasib baiklah. Saya tak orang kata kuatkan suara panggil dia kan. Kenapa tak datang kelas? Rupanya pensyarah. Dan pensyarah tu nasib baiklah mungkin dia tak tegur saya. Kan nampak kenapa puan ni nampak macam muka bengang je kan. Macam nak tekam. Macam nak tekam je. Baik aku naik lift cepat-cepat dia kata kan. Macam tu saya rasa mula tu kata sakit hati pun ada. Kenapa dia tak tegur? Itu rupanya. Itu pun saya tahu lepas 2 hari lepas tu. Itu pun kawan-kawan dia cakap, itu bukan. Itu pensyarah baru. Nasib baiklah. Lepas tu jatuh air muka saya kat situ juga. Dia pun sama kan. Betul. Memang ada kelakar kata lah. Yelah, betul. Tapi dia akan jadi lebih kelakar kalau Adi tegur kan. Lagilah kan. Okey. Itu rasa saya memikirkan jika saya tegur apa jadi. Saya tegur pula tegur bersehingga kan pensyarah tu pensyarah multimedia. Dia suruh masuk kerja tu. Memang setiap kali saya jumpa pensyarah, lepas tu jumpa pensyarah tu saya kata ingat cerita tu kan. Saya tak pernah cerita tu kat dia sebab saya rasa tak yalah tu aib lah tu. Aib saya pun boleh jadi. Banyaklah. Ada lagi? Ada otak saya. Ada. Nanti habis podcast kan kita beritahu satu. Podcast kita. Masalah otak saya maki banyak dah sebab apa lah. Engkau tak datang kelas lah, budak engkau ni memang nampak kata dah tu banyak dah. Lepas tu dia pun tengok saya, tu bayangkanlah. Kalau lah orang kata boleh baca pemikiran saya, habislah. Yalah kan pelanduk dua serupa kan. Biasalah betul. Tu kan. Okey. Right. So kalau itu pengalaman Adi, Fairuz pula apa pengalaman agaknya? Dia dah 13 tahun ni nak recall tu. Nak recall dia? Banyak juga tu. Dia ada yang okey, dia cuma dalam kolej ni macam saya nak marah orang pun susah. Nak marah. Betul. Macam orang kata lecturer ni cool. Cool kan. Cool, tenang. Okey. Kadang-kadang ada hari tu masuk lift, boleh pula student tanya cerita sem berapa. Tiba-tiba tapi dia badan besar lah. Dia ni cinta tipu dah. Betul. Orang muda. Lepas tu kita krik-krik je. Jadi kita saja je. Ni last sem saya jawab macam tu je. Saja je biar.
Malas nak up diri sendiri. Lepas tu ada satu lagi kenangan dulu kita kan bangunan lama. Okey. Waktu kita kat Green Town lah. Green Town. Kat SSI Green Town tu Bandar Ipoh. Kami duduk tingkat 5 bilik. Ya. Okey. Blok B. Blok B. Okey. Ada 5 orang je pesyarat kat atas tu. Okey, pada waktu tu ya. Bilik kelas pun ada kat situ. Kelas petang, saya selalulah bercerita hantu ini orang. Cerita ni blok A. Blok A yang seorang tu. Okey. Okey. Cerita hantu, lepas tu dia orang dah balik. Adalah 2-3 orang. Nak balik sekali dengan ada 2-3 pensyarah. Takut. Takut. Okey, tak apa, follow saya. Okey, saya gentleman lah. Okey, masuk lift. Nak follow ni perempuan lah ni. Perempuan lah, memang perempuan lah. Kita gentleman lah. Okey. Tiba-tiba lift buka tutup tak turun-turun. Ni tengah-tengah tengok lah. Buka tutup. You all kat luar lah ni. Kita ke dalam. Dia tak nak turun, dia buka tutup. Saya bagi cadangan yang bernas lah. Kita keluar, ikut pintu kecemasan. Gentleman. Okay, saya bawa dia orang. Kalau ikut pintu maknanya ikut tangga. Tangga kecemasan. Okey. Tapi saya gentleman sampai situ je. Selebihnya saya dah ke bawah dah. Saya dah tinggal dia orang kat bawah. Saya tak tahu apa jadi dia orang. Saya dengar dia terplay out kaki lah, dia tersiung. Sebab nak turun tangga laju-laju. Sebab saya penting saya selamat. Saya gentleman sampai situ je. Ni memang tak patah betul ni. Itu je lah antara tu. Dia yang mula cerita hantu kan. Ya Allah. Start pada masalahnya sekarang. Kan. Aduh, itulah kan. Itu pengalaman menjadi pensyarah lah kan. Yelah sebab kita waktu dekat bangunan, biasalah bangunan mana-mana ada je macam-macam kan. Tapi lagi kita cerita pasal dia, lagilah dia suka. Tadi muncul lah tu kan. Okay. Dah habis dia tinggalkan orang. Tapi pengalaman Fairuz ni semua berkaitan dengan lift kan. Tadi jumpa student dalam lift ya. Lepas ni lift juga ya. Semua ni berkaitan dengan lift kan. Yelah sebenarnya kalau ikutkan dengan pengalaman kita bertahun-tahun macam you all berbelas tahun ni kan ya. Dan macam Adi pun daripada Kapiten Kesedar dan saya rasa Fairuz pun pernah mengajar di satu tempat lain lah sebelum datang ke Ipoh kan. Jadi sebenarnya kalau nak cerita pengalaman ni banyak kan. Okay, ya. Ada rezeki kita buat buku lah kot kan. Okay. Ya, tapi untuk siaran kita kali ni kita boleh terhad lah sebab kita sebenarnya nak tanya macam-macam kan. Okay, now jadi bila itulah kan dah bertahun-tahun you all mengajar dan sebagainya tu kan. Mesti nampak kan perbezaan mengajar dulu dengan mengajar sekarang kan. Sebagian kita dengan peredaran masa dan sebagainya kan. Apa agaknya something yang very significant lah ataupun macam you all yang benda yang macam you all macam boleh memang bezakan lah. Kalau dulu macam ni, kalau sekarang macam ni. Adi dulu ke ya? Macam mana Adi? Saya kalau ikutkan saya pun naklah juga mengaku muda kan. Kan saya kan Gen Y ke Gen Z pun semua kan, tapi bila kita ngajar pelajar baru ni banyak perubahan lah orang kata kan. Dari segi kata dia orang punya pemikiran lah, dari segi orang kata teaching style lah, learning style dia orang kena ikut jugalah kadang-kadang tu. Tapi bezanya sekarang saya ambil yang paling mudah lah, bahasa. Bahasa saya ni sebab pembicara saya pun daripada Gomusang. Kapten Kesedar Gomusang, Batu Batang datang sini kan. So kadang-kadang tu sebab saya lama dekat Gomusang tu, kadang-kadang dah orang kata terambil jugalah logat-logat Kelantan tu. Kadang-kadang tu bila saya mengajar, kalau saya mengajar laju saya terkeluar juga tau bahasa Kelantan saya tu. Saya terkeluar sampai saya rasa kebanyakan staff saya semua ingat saya orang Kelantan. Saya kata, saya tak orang Kelantan. Saya kata, saya orang saya lahir kat Pahang. Atau saya rasa duduk Kedah saya punya hometown saya Kedah semua kan. So jadi macam kata banyak bahasa miss ni. Budak-budak saya kata, miss ni orang mana sebenarnya? Kadang-kadang marah keluar bahasa utara pun ada. Saya cakap, mak ayah saya kata bapak saya orang utara, campur semua kan. Yang satu Malaysia betul. Satu Malaysia betul lah. Tapi bila bab marah aja saya keluar bahasa Kelantan. Sekmu ni keluar sekmu tu. Budak pun sekmu. Budak Ipoh. Sekmu dah. Kata marah dah tu. Kata kan. Kata sabar kata kan. Tapi dari segi orang kata sebab saya daripada Gomusang tu masuk Ipoh ni saya ngajar budak multimedia. Saya waktu mula-mula dulu kan. Waktu tu kita tak offer test lagi kan. Saya masuk ngajar multimedia. Saya minta maaf saya orang language.
Orang kata komputer ni komputer ke interaktif semua tu memang saya kurang lah. Opposite sangat lah kan. Opposite sangat lah. Saya kena belajar. Kata satu. Tapi saya kata budak multimedia ni memang kreatif lah. Katakan bila bercakap dengan diorang, saya kena tune saya punya bahasa tu ke arah diorang punya technical sikit. saya tak boleh, saya macam saya cakap bahasa ni language English kat diorang kan. Diorang kata okey, Miss kena ubah. Katakan so memang saya rasa salah satu benda yang saya kata nampak perubahan ni di situ lah. So, pelajar ni kita kena ikut rentak dia. Ya. Kita tak boleh suruh dia ikut rentak kita. Sebab kalau dia ikut rentak kita, saya rasa dia tak ikut ni. tak boleh. Kan nanti macam katalah saya pergi kelas Sefairuz kan. Sefairuz cerita pasal ni macam saya kena fahamkan. Kan kata lepas tu Sefairuz pun kena tahu lah saya ni orang bahasa kan. So supaya kena cerita. Jangan saya suruh saya speaking sudah. Kan speaking Ni kena edit kan. boleh kan okay. So antara yang tu jelah saya rasa bila mengajar ni kita kena perubahan apa yang ni kita kena tengok pelajar. Ya, betul. Saya kata daripada Gumusang saya ngajar Celeng, Mai Ipoh ni saya kena ikut rentak cara pelajar lain kan. sebab tak kalau saya kata tak mengajar saya rasanya syok sendiri saya ke depan betul. kan. Itulah antara yang saya rasa perubahan yang saya Lah sebab Adi sebab bertukar daripada dua cawangan berbeza, lokasinya berbeza, programnya berbeza kan. Kan. Tapi tak apa Adi, yang penting bila kita ikut rentak student, kita kekal muda kan. Kan. Kita sentiasa berjiwa muda sebab dikelilingi orang muda kan. Okey. So kalau Fairuz pula agaknya apa antara perbezaan dulu dengan sekarang lah yang Fairuz rasa nampak ketara lah kan. Okey. Ada satu benda yang saya perasan macam budaya respect tu lah. Dalam maksudnya. Ya. Respect. Kalau orang budak dulu kita tak pernah jumpa, tak pernah mengajar dia pun. Tapi boleh dia dia cium tangan apa semua memang mungkin sebab student banyak dengan student sedikit. Mungkin juga kaitan terfaktornya kan. Terfaktornya. Tapi yang kita perasan dia orang boleh kekal sampai sekarang, dia orang dah kerja pun dia jumpa. Kan kita tak perasan tau. Kita tak perasan dia orang ni siapa. Saya nama pun tak kenal, kita ingat tapi dia orang boleh tegur, salam. Okey. Macam hari tu saya pergi makan dengan anak dekat area Meru atas tu. Area sini je lah. Nak pergi bayar, tiba-tiba ada orang bayar. Ada orang bayar dah. Saya tanya siapa? Lepas tu tanya kat siapa? Kaunter. Ada kat kaunter lah. Kaunter memang tak baca rahsia lah. Okay. Lepas tu tak apalah. Saya pergi kat motor, tiba-tiba ada orang kat tangan. Lepas tu dia panggil, Sir. Rupanya dia dengan anak bini dia dah berkeluarga. Dah berkeluarga. Kenal saya tak? Saya, kenal. Tapi tak tahu nama. Dia kena reaction tu kena cover. Biasalah kita banyak sangat nama nak ingat kan. Jadi kita kena cover lah. Walaupun kita tak pernah tak ingat langsung. artis. Saya bayar tadi Sir. Oh ya ke? Saja. Saya tak kenal saya. Kenal. Saya dah ada company. Student kita dah ada company. Bagus kata dia. Saya belanja saja sebab saya hargailah dulu mengajar saya bla 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 kan. Oh ya ke? Terima kasihlah. Nantilah kalau ada rezeki nanti saya belanja kamu pula. Dia dengan naik motor dengan anak bini. Saya baguslah dulu. Dia budak program apa tu? Ni multimedia. Multimedia ialah sebab dulu. kamu yang ajarlah kan. Dah tahu tak nama dia? Tak ingat dah. Tak tanya. Kalau tanya kantor. Ya, saya rasa itu memang dilema para pensyarah lah kan. Ni Kita kalau dia ni dengar ni, banyak muka dengan banyak nama nak di mix and match. Saya rasa sudah faham kan, sudah faham. Tapi the fact that student boleh ingat pensyarah itu normal sebab kita seorang, diorang ramai kan. Dan memang itulah adat belajar kan. Betul. Mana student Saya ingat memang pensyarah setuju dengan kan. Kobi cakap sebab saya kan pindah daripada Gogosang kan. So budak belajar Ipoh, dia orang akan saya kata dia orang buat video tau. Waktu siap masuk dalam Instagram tak salah saya tu semua. Saya viral, saya pernah viral. Pernah viral ya. Ya aku ingat kan. Saya pernah viral. Voice je kan. Voice kan. Saya suara saya je tapi sebabnya saya pernah mengajar di Gomusang. Pelajar saya yang Gomusang tu macam yang di Kesedar Kepitaan Kesedar Gomusang tu yang lama dah berhenti dah semua kan. PM saya ni kata Miss kan.
suara Miss kan, kata kamu dengar mana ni, kamu mana kamu dapat ni, Miss kat mana sekarang ni, dia pun bertanya apa semua. Saya cakap kat Ipoh semua, kita orang tahu je sebab suara Miss, dia kata. Sudah, saya kata. Masalah viral juga lah tu, saya harap dia tak naik balik lah view dia kan. Sekumpul sebabnya saya pun tak nasib baik lah, tak tunjuk muka saya kan. Tapi suara saya tu je lah, saya tak boleh ubah. So memang yelah, betul lah, pelajar ni ingat kita ada part ingat kita. Ya, betul kan. Okay, suara tu paling muda juga lah. Kan, yalah macam tadi Fairuz pun cakap kan, perbezaannya mungkin pelajar dulu tak ramai, jadi dia kenal lah, dia ingat lah kan. Macam sekarang dah makin ramai kan. Tapi tak dinafikan juga peredaran zaman tu kan. Dan dia bukan dialami oleh kita je kan, semua situasi lah pun kan. Ya, peredaran zaman, perkembangan teknologi, jadi perbezaan lah kan. Tapi yelah, kita sebagai pensyarah sentiasa berusaha lah kan, untuk memastikan ya, macam mana pun rentak diorang, kita ikut kan dia kan. Kita kena ikut kan. Okay, dan, tapi macam Fairuz ni, saya pun pernah jugalah situasi macam tu kan. Kita makan tiba-tiba macam ada orang bayar, rupanya student kan. Okay, jadi macam rasa macam sedih pula rasa kan. Sedih tu bukan apa, sebab macam diingat kat kita lah kan, macam tu kan. Itulah. Jadi kalau selain tadi ialah kita cakap yang funny-funny kan, tapi agaknya ada ke macam pengalaman yang mungkin sedih ke, pahit ke, ada ke yang untuk nak dikongsikan? Ada jugalah tu. Ada juga ya. Okey ya. Apa orang yang ada ni, kita tanya apa agaknya? Ni berkaitan dengan menti saya lah. Okey. Nama tak payah sebut lah. Tak boleh lah, tak boleh sebut. Kena edit kan? Ramai kenal. Kena. Tak sebut lagi pun kita dah tahu dah siapa. Dia extend lama, Tapi bila saya pernah jumpa dia personally, bagi jumpa dia dekat satu kedai makan. Okey. Dia seorang-seorang, dia cerita rupanya dia yatim piatu. Ya. Lepas tu dia duduk dengan nenek. Ya, betul. Masa tu nak raya dah, masa saya jumpa dia lagi beberapa hari nak raya. Ya. Lepas tu dia cerita dia memang seorang-seorang sebenarnya. Dari dulu sampai sekarang dia seorang-seorang. Betul. Dia area belah-belah timur tu, Pantai Terengganu Timur, tu. ya. So raya ni balik bila? Macam mana balik? Tak balik je. Kamu duduk mana? Saya duduk KL. Rumah siapa? Saya tumpang je siapa-siapa yang saya kenal. Dia cakap macam tu. Ya. Lepas tu sedih cerita dia. Tapi kita tolong je lah mampu. Macam kadang-kadang dia belanja adalah sululu sikit. Sekurang-kurangnya dia nak makan. Sebab bila extend ni kan, sudah kan bila problem kan? Extend kan. Lepas tu saya nak pastikan dia, kalau boleh, tak kira lah dia sampai sem berapa pun, cubalah convo. Yang penting dia graduate kan. Sayang. Betul. Cara macam mana dia? Tapi combo tak? Alhamdulillah. Ada kontak kan dia? Dululah, sampai tu dah. Tak ada lah ni kan. Ya, tapi saya ingatlah sebab masa menti Fairuz tu, akak sendiri pun dalam bahagian akademik kan, banyak juga menguruskan dia. Macam tu jugalah. Kadang kita telefon dia, tanya dia macam mana keadaan apa semua. Tapi bila kita kenal, tahulah siapa kan. Jadi kita end call kan, kita yang nangis, bukan dia kan. Tapi macam itulah, bila dia raya dia seorang kan, macam tak ada feel raya dia. Ya kan. Kan, tapi itulah kata cabaran dia menjadi seorang pelajar jugalah kan. So kalau macam Adi pula, ada ke yang nak dikongsikan? Kalau pelajar yang masa tu memang adalah, tapi saya rasa mungkin minat saya mengajar ni sampai saya rasa macam walaupun ada perkara yang berlaku kat saya tu, saya rasa benda tu yang menjadi kekuatan saya nak mengajar kan. Sebab masa saya ingat saya pindah sini, masa tu pun kita nak COVID. Okey, kan, ya betul. Kan? Jadi masa tu juga mak ayah saya tak sihat. So saya kata salah satu sekarang ni menjadi kata kekurangan saya sekarang ni. Kata payahlah dengan COVID. Kita duduk kat rumah. Orang kata duduk kat rumah syoknya. Tak. Kata kita rasa macam tak jumpa pelajar kita kerja semua. Lepas tu the same time saya jaga mak ayah saya kan. Tu orang panggil apa? Generasi sandwich. Yang banyakkan benda. Betul. Kan. So, jadi macam saya rasa memang kadang-kadang tertekan sangat kadang-kadang tu kan. So bila macam saya rasa benda yang saya rasa boleh, sebab kita passion kita mengajar. Jadi kita bila kita tak jumpa pelajar kita tu, kita rasa macam orang kata kosong. Kita rasa kosong hidup kita ni apa? Maksudnya kita dah orang kata dah bekerja apa semua, tapi masa kita untuk yang kita nak buat tu tak ada kan. So untuk sepanjang kata
berlaku COVID tu apa semua, kita berada working from home tu, kelas pun terbatas apa semua tu kan. Kadang-kadang tu bila kata sambil jaga mak ayah tu, kata mak saya ingat lagi orang mak saya cakap lah, adik okey ke, katakan kelas macam mana, kelas tak ada lah mak. Sampai cakap macam tu tau, sebab kita macam nak tumpu kat dia, tapi macam dia pun nampak you ni suka mengajar kata kan. So kata bila benda tu berlaku, kita rasa macam something missing lah. Itu pahit je lah saya rasa. Memang kata COVID-19 ni memang banyak lah. Bukan just orang kata dari segi orang kata apa sebabnya dia datang balik pada kita guru orang kata. Orang kata benda yang kita rasa yang boleh kita nampakkan adalah pelajar kita. Bila kita tak ngajar tu macam dia jadi macam kosong. Kan pelik je. Kan rasa pelik, sedangkan kita aku ni ngajar ni nanti tak tahu nak buat apa kan. So jadi masa tu saya rasa memang tu saya lepas tu bila starting buat online kelas pun kan, saya rasa macam online kelas je. Tapi bila saya start buat apa semua online kelas semua tu kan, muncul je diorang, Miss, how are you? Miss okay apa semua. Rasa macam, dia lift up kita punya, kata kan macam, kata yes. Kata, rasa seronok apa kan? yang kita nampak, kata kenapa aku rasa bukan ada orang kata memang betul lah. Nampak depressed apa semua. Tapi kita bila kita terus, memang saya stres tau, jaga mak apa semua, mak ayah mak apa semua kan. Tapi orang kata kan, bila kita hanya setengah jam kata buat kelas, sembang tanya dengan diorang apa semua kan, terus kita tahu this is my passion lah. That's why lah kata orang kata sekarang ni kata kerja pejabat lain. Jadi kata guru pesyarah lain, lecturer lain. Kita pun tak expect jadi pensyarah. Ya betul. Kita pun betul. Saya ingat jadi main bola. Ya. Kan? Tak sangka saya. Tak kenal dia Neng. Tak ada dia kat podcast ni. Tak sangka saya. Saya ingatkan suka nyanyi lagu bintang je. Kan? Tapi betul lah macam Adi cakap kan, kalau masuk kelas pun saya sama juga cakap dengan student, you all ni punca saya jadi stres kan. Tapi sebenarnya somehow being around them tu kita memang sangat menghiburkan lah kan. Kita sentiasa rasa muda je sebab dikelilingi orang muda kan. Betul. Alright. Jadi kita sebenarnya kita ada banyak lagi soalan nak tanya, tapi cumanya kita dah tanya yang awal-awal ni kan, kita dah warming up kan. Mungkin next session ni orang akan banyak lagi nak share-nya. Jadi kita take a break for a while. Okey, kembali kita ke sesi podcast ya, Bila Pensyarah Bercerita, dan hari ini saya ditemani oleh dua orang sahabat saya ya, iaitu Sir Fairuz dan juga Miss Fuadi. Okay. Sir Fairuz ni saya boleh katalah mewakili diploma animation lah ya, dan Miss Fuadi mewakili diploma TESOL. Walaupun sebenarnya kita ajar campur-campur je lah kan. Okay. Tapi kita just nak highlight lah some of the diploma yang kita ada di KPTN Ipoh. So tadi diorang dah share lah macam-macam pengalaman kan. Okay. Ada yang suka, ada yang duka kan. Now kita nak tahulah juga kan, dah bertahun-tahun you all mengajar ni kan, pernah tak dengar apa-apa yang pelik-pelik lah student ni tanya ke, bagi alasan yang bukan-bukan ke kan. Tahulah, kita tahu kan remaja kan ya, macam-macam je kreatif ya, dia bagi alasan nombor satu ya. Jadi mungkin ada pernah lah you all pernah berada dalam situasi macam tu kan. Kau boleh kita share lah dengan penonton kita kan. Macam mana Adi dulu ke? Bukan pelajar lah kan. Pelajar ni macam-macam lah. Kalau saya, style saya lambat tak apa, asalkan datang. Sebabnya bagi saya kadang-kadang kita tak tahu dia punya transport semua. Apa masalah apa masalah kan. Tapi saya rasa yang saya rasa paling kelakarnya apabila orang kata apa, ada pelajar ni dia tak datang. Datang tapi surat MC dia sampai ke saya, macam surat ketidakhadiran tu sampai ke saya. Lepas tu saya kata tak apa, yang surat dia tak datang tu sebab dia accident. So kita tak jangka benda tu kan, tak accident. Tapi surat sempat pula dia buat surat ketidakhadiran tu kan. Saya pun macam pelik jugalah, tapi tak apalah. So laju juga. Waktu and then apalah, saya pun dapat tengok bekas satu. Datang sampai 4, saya rasa 4 ke 3 saya tak ingat lah. Ramai je accident. Lepas tu reason dia sama masalahnya. Reason sama, jatuh motor, accident pun semualah. Ni serentak ni? Serentak ni saya pun. Saya pun fikir teruk sangat ni. Kata takkanlah mentor tak tahu apa semua. Risau kita kan. Mak ayah tak tahu apa semua kan. Saya pun call lah. Macam accident tu beramai-ramai pula. Macam saya cakap, saya trauma tengok kawan saya accident apa semua lah. Saya trauma, yang saya dengar tu 3 daripada tu trauma.
Trauma sebab kawan saya accident pun semua, saya rasa trauma mungkin nampak depan dia ke ataupun ter-accident sama-sama sebab yang teruk seorang masuk hospital. Masuk hospital teruk lah sampai mak dia kena datang ambil. Sebab dia teruk sangat kan, sampai memang kena cuti lama sikit lah. So saya pun telefon lah yang kata yang betul-betul accident tu kan. Saya kata dia pun tak tahu. Rupa kata dah ada orang isi ke surat MC dia pun semua. Saya tak tahu pun semua kan. Saya dah ada kat Terengganu ni. Kita pun macam risau kat ni. Sudah kata macam mana ni nak cari dah Terengganu pun semua. Dalam saya pun tengok nama berlainan kan. Saya pun call panggil pun semua. Saya pun panggil lah. Saya cakap sekarang ni kamu tak ada ke kelas, saya kata. Ada kelasnya accident hari Selasa. Minta cuti sampai hari Jumaat. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat 4 hari kan. Tu saya katalah kenapa yang kamu yang 3 orang ni pun cuti juga. Saya kata kan cuti juga kan, katakan apa semua kan. Kamu trauma sebenarnya kan sebabnya accident seorang je. Ya. Trauma. Tu saya kata okey, saya tanya satu soalan biasa je, saya kata. Kamu masa kawan kamu tu accident tu motor tu, kamu kat mana? Kami kat rumah. Apa dia buat live tu? Saya tak dapat pick up dah, saya pun loading kat situ. Apa maksud kamu kat rumah? Lepas tu kamu trauma kat mana sayang? Saya tanya kan, saya tanya. Lepas tu dia pun macam dia gelak. Kata tak datang untuk bagi kelas online, tak masuk kelas fizikal, tak masuk 4 hari. Yang sakit seorang, sakit tu memang bukti dah. Betul lah. Yang itu memang betul lah. Yang 3 lagi sebab kata trauma. Ya. Saya kata trauma tahu mana tu, saya kata. Lepas tu kan dia gelak-gelak kan, kata kan. Itu saya rasa alasan yang saya nak tergelak juga. Yelah, Tapi betul, saya nak betul. marah, saya nak marah, saya nak tergelak dia sendiri kan. Saya kena buat form jugalah. Saya kata kamu ni main-main, saya kata benda macam ni. Kamu mengambil kesempatan pada kesakitan kawan kamu tu. Lepas tu kamu pun cakap saya trauma, ayat trauma. Saya tak boleh terima ni. Saya kata saya tak boleh terima ni alasan kamu ni. Kalau saya tipu mak ayah kamu, saya cakap benda ni mak ayah. Janganlah Mi, janganlah tipu mak ayah. Dia takut dah. Yelah, betul. Benda ni jangan main, saya kata. Dia macam dia menggunakan accident kawan dia tu sebagai bahan lah untuk saya dia. telefon kawan dia yang kat Terengganu tu kan, kamu accident ni apa ramai sangat ni apa semua. Dia seorang je, dia nak butuh seorang dia. Main datang 3 orang tu, saya rasa saya nak marah. Trauma sampai ke rumah dia kata. Dan yang 3 orang tu tak jumpa pun yang accident tu, kiranya mak dia datang ke hospital, ambil bawa balik, tak jumpa pun. Saya rasa dia telepati, orang kata apa, kesakitan kawan tu boleh rasa. Orang kata semangat kawan kan. Kata jati diri kawan tu kan. Kau tak datang, aku pun tak datang. Tapi bila dia cakap trauma tu, saya rasa untuk 4 hari saya kata semua, saya kata saya kata tak boleh, kamu kena cover balik kelas saya, kelas lecturer lain semua kan. Tapi memang saya rasa paling lawak tu lah. Yelah, betul setuju. Macam nonsense je kan. Nak marah tapi lawak pun ada juga. Pemikiran orang kata pelajar ni kadang-kadang ni luar kotak. Ya, betul. Kreatifnya ada. Ya, betul. Dia tak fikir panjang. Ya, betul, tak fikir panjang. Dia ingat dia ingat pensyarah ni macam terima trauma. Percaya. Tengok pensyarah ni, saya call pula. Dia kelakar pula, saya rasa macam tu lah. Antara yang saya rasa dia kata nak marah, kelakar semua ada kat situ. Sangat kreatif lah tu kan. Semua ada dalam tu, satu baku dia bagi tu. Okey. So kalau Fairuz pula, apa agaknya situasi yang pernah dilalui dan keadaan lebih kurang macam ni? Dia berkaitan dengan assignment lah. Okey. Hantar assignment ni. Final project. Kita sudah bagi due date. Okey. Kadang-kadang terlebih biasa lah tu student kan. Bila kita cari dah kampung dah. Kadang-kadang bila kita cari esok nak present. Sir, saya dah beli tiket. Tiket bas petang ni. Takkan saya nak suruh dia jual balik? Takkan nak suruh koyak tu. Nak macam mana? So kita sebagai lecturer, time tu lah kita kena fikir on the spot. Dia nak macam nak selesaikan masalah tu. Masalah tu kita pula nak kena selesaikan. Ya. Jadi itulah antara benda-benda yang rasa macam diorang ni macam tak mau fikir kan. Dia balik dulu. Bila dia dah balik, dia dah kat sana, kita tak boleh buat apa dah. Yalah, betul. Itu yang masalah tu. Nak kena call lah apalah, nak suruh dia datang balik. Selalunya dia
dia orang akan beli tiket awal, terutama hari raya. Hari raya, awal betul dia beli. Bukan raya haji, semua raya kan? Semua raya. Semua raya. Semua raya. Raya Cina, hari di Bali. Ya. Tak ada kaitan raya dengan dia pun dia balik awal. Betul. Lepas tu nanti bila dia dah balik kampung, kita dah tak nak cakap apa kan. Nak cakap apa? Nak suruh balik dia kat Terengganu tu, jauh-jauh Kelantan tu. Betul kan. Ya, memang betul lah. Itulahnya cabaran kita sebagai pesyarah ni kan, menerima macam-macam jenis alasan tu kan. Dan macam Fairuz kata tadilah, dah lah dia bagi alasan, kita pula nak kena selesaikan masalah tu kan ya. Tapi itulah ya, dalam usaha kita mendidik, kalau boleh kita nak pelajar ni tak nak lah markah kosong ke fail ke, tak nak lah, kita nak yang terbaik kan. Nak selamatkan dia orang kan. Itulah. Jadi agaknya kan, dah kata nak selamatkan tu kan. Apa agaknya kalau diberi peluang untuk ada satu kuasa ajaib. Apa agaknya kan? Ya, supaya kuasa tu dapat membantu kita jadi pesyarah yang bagus. Apa agaknya? Macam mana? Fairuz dulu kan? Dengan ada banyak adik mana? Okey lah. Abang saya juga. Saya ya kalau jadi ada benda-benda macam tu. Bahasa apa Ni lah, saya ambil benda paling mudah. Okey. Saya klik mata je benda tu dah settle. Logik tak? Panas lah. Nama pun kuasa ajaib sekali je lah kan. Maknanya kerja banyak, tak ada banyak. Kadang-kadang dia bertindih. Kawan-kawannya saya klik mata 2-3 kali klik dah cukup. 2-3 kali klik semua banyak benda dah settle. Ini macam jini kan macam tu. So kita senang nak mudah. Nak mudah itu klik mata je. Klik mata je. Tak kuasa dia tu pun dia tak payah susah payah, dia klik mata. Tak payah nak baca jampi apa tak payah. Simbol-simbol Naruto tak payah. Dia terus direct. Klik mata semua jadi ya. Tu dia Nak tunjuk tak banyaknya kerja lah tu sebenarnya. Dia sebenarnya kerja tu dia mungkinlah jadi banyak sebabnya student tu ramai dan dia pelbagai kan. Kalau sama je patternnya okeylah Dia boleh sekaligus sekaligus je. Kan? Sekaligus kan. Okey. So kalau Adi pula apa agaknya? Saya sebab saya suka saya suka kucing kan. Saya suka Doraemon. Kucing. Kan Doraemon kan. So saya rasa kalau ada kuasa seperti Doraemon tu, saya rasa best sangat lah. Betul. Kalau kata macam budak kata, madam, saya ada kat rumah lah, tak masuk. Saya bagi buka pintu cair. Bagi masuk. Terus datang. Saya kata tak ada alasan dah bagi saya sekarang ni. So saya rasa kalau poket tu macam-macam orang kata yang boleh menyelesaikan masalah, tapi bila fikirkan balik rasanya kuasa Fairuz ni lagi hebat lah. Klik mata je. Klik mata settle betul juga. Itu paling malas sebenarnya. Klik mata je settle. Belakang saya rasa macam best juga. Macam best juga kan. Tak payah mikir dah tu rasanya kan. Klik je tu. Tapi jadi Doraemon tu pun okey juga Adi kan. Lambat tak sampai betul. Kita buka pintu, kong step in terus masuk kan. Terus sampai kan. Kata apa jam ni. Saya pakai helikopter pergi ambil. Ya kan. Apa lagi kan. Kata ataupun ada kesilapan yang lalu. Jom pergi ke masa hadapan. Masa lampau. Betul kan. Semua nak. Itu saya semua nak. Semua nak. Saya rasa macam better saya baca-baca ada inilah kata power yang banyak. Yalah. Nak jadi penyelesaian masalah sebenarnya. Betul. Kan. Betul. Sebenarnya itulah kehidupan pesyarah ni. Itulah harian kita. Hari-hari kita duk fikir macam mana nak menyelesaikan masalah pelajar kita. Kan? Macam mana nak pelajar kita jadi baik semua macam tu kan. Jadi ialah kan kita dah tengok perangai student kita macam-macam ragam dan sebagainya. Saya rasa tak dirafikan juga, mesti ada situasi yang pernah kita hadapi yang mana pelajar tu sendiri memberi inspirasi kan. Pelajar tu sendiri ada saat-saat yang momen yang mengharukan kan, yang mungkin boleh buat kita sebab ke sedih ke bila kita dengan pelajar kan. Walaupun tadi Fairuz pun ada share lah kan, okay? Macam kisah menti dia kan, okay? Tapi mesti ada situasi lain juga kan, yang you all rasa bila tengok student tu you all yang terinspirasi kan daripada pelajar tu kan. Pernah tak ada situasi macam tu yang dihadapi, yang dilalui, yang kita berhadapan tu, pernah tak? Saya dulu lah pokok. Okey boleh. Tak ready kan. Saya rasa mungkinlah sebab bila kita kita mengajar pelajar tu, bila saya rasa dia tak habis macam tu je. Dia orang habis je belajar, pergi konvo, dapat CJ apa semua. Lepas tu dia orang datang balik cerita apa yang macam supaya saya cerita pasal dia dah ada business lah, company lah semua. Antara ni satu lagi saya rasa yang buat saya hargai
tengok apa saya tahu sebab kita pun memang tak ingat kan pelajar kita, tapi bila dia ingat kita tu saya rasa satu mengharukanlah. Ya, betul. So saya masih lagi ada pelajar saya yang memang kata apa, yang daripada yang gomusan yang dah habis apa semua, saya mengajar budak multimedia apa semua kan. So kadang-kadang tu kata benda perkara biasa je saja. Kata setiap kali hari raya dia tak lupa tahu wish. Ya, betul dia setuju. Dia hari raya saja kan, kita kadang-kadang tu benda tu nampak remeh sangat sampai kita fikir ish aku tak pernah buat kepada pesyarah aku macam tu. Ya, betul kan dia setuju macam hanya wish selamat hari raya. Dia bukannya WhatsApp dengan kita hari-hari pun kan. Cuma tu diingatkan dia kita ingat kan. kita antaranya sekarang ni saya rasa macam antara benda yang macam nampak benda tu simple sangat. Ya, kan betul. kata selamat raya miss. Tak selamat raya kadang-kadang tu ada yang ingat juga birthday saya kadang tu wish saya kan. Benda Hari tu, guru kan dia kan. Hari guru ya betul. Benda macam tu kita nampak macam kata bukanlah kata nak minta benda tu kan, tapi bila dia orang ingat kita sesekali macam tu kata rasa hari ni orang yang saya kata apa sejarah saya dengan kamu tak sampai pun 3 tahun saya kata kan, tapi saya menjadi antara orang yang kamu kata mengucapkan selamat raya, selamat hari raya jadi apa semua kan. Saya rasa benda tu nampaklah ada sedikit kita rasa macam ada bangganya, ada macam hasil lagi orang ingat kita lah. Sebabnya kita bila dah tua ni, tua juga sebutlah kan, kawan tak ramai kata kan, kawan tak ramai sebab kita berjumpa banyak dengan pelajar-pelajar apa semua kadang-kadang tu kan. So kadang-kadang kita tahu orang ni akan lupakan kita dah. Tapi bila sesekali pelajar yang dah habis belajar ni apa semua kan, tiba-tiba masuk mesej kata kita tak save, kita tak save nombor, tak save nombor kan. Tiba-tiba cakap madam kata selamat raya madam. Dan bukan menti, kalau menti lain. Ya betul. Dia menti lain, menti sebab kita ada group kita. Ada group. Kan mentor menti ni kan, tapi ni pelajar yang kita ajar. Dan kita ajar bukan 3 tahun straight. Yalah, satu sem je. Kadang-kadang tu kan satu sem tu 14 minggu je. Betul. Betapa dia ingat kita tu, kita rasa macam tu dah lain lah maksudnya kan. Maksudnya dia apa pelajar ni ada sentimental tau. Betul. Dia orang punya dia ingat tu. Itu antara part yang saya rasa macam susah nak dapat pada seorang manusia ke semua. Kita tahu dia berjaya ke tak, tengok ingat tak orang yang pernah memberi kata ilmu pada dia betul. Sebab saya cakap, saya pun mengaku saya tak ada pun. Betul. Ya. Akak sebenarnya macam tak ada pun kita tak buat pula dengan pesyarah kita kan. Bukan sebab tak nak buat, tapi macam mungkin situasi kita ni berbeza kan. Mana ada nombor phone handphone ke apa. Lepas tu saya rasa alah dia mengajar saya rasa tak ingat saya pun. Kadang-kadang kita pakai macam tu kan. Macam tu tau. Macam lecturer tu ingat kita. Macam lecturer tu ingat kita kan. Kata lepas tu bila baca saya macam saya mengajar you tu pun saya rasa macam inilah sebab saya ada masih lagi PM saya pun semua kan. Kadang-kadang tu saya kata kata masa saya mengajar you masa tu tak adalah rapat macam ni. Lepas dia habis belajar dia pun cakap tak boleh lah macam ni apa miss, sebab saya rasa saya rasa lain dengan miss. Ingat juga antara itulah betul. Ya. Saya setujulah dengan Adi kan. Memang kadang-kadang kita bila bekerja kadang kita dapat anugerah kan. Ataupun ada waktu tu kita mungkin ada dapat yalah pengiktirafan apa-apa ke, tapi the best thing is bila kita dapat ingatan daripada student kita kan. Itu that is the best thing lah. Rasa lebih kurang sama macam cerita Fairuz kata tadi, student belanja makan kan, sanggup keluar duit kan, macam tu kan, ada sebab diingat kat kita kan. Sedangkan katalah umur dia 30, kita pernah hidup dalam kita pernah ada dah hidup dia hanya 14 minggu je. Kan. Tapi somehow benda tu kan dapat sangat efek lah kan dia macam tu kan. Okey, so Fairuz pula ada tak yang mana mungkin pelajar tu ada dua lah. Ada dua. Okey, dua. Okey, yang pertama tu budak tu lah. Dia berjaya. Ayah dia berjaya. Menti tu. Menti saya dia tu. pergi konvo ke? Pergi konvo kan? Masa dia konvo kamu ada kat konvo tu? So bila dia naik, kita rasa macam tu lega sangat. Mengenang ke macam mana kita. Ya betul. Struggle-nya kan. Ya. Rasa lega. Okey dah lepas. Okey. Lepas tu yang kedua tu samalah. Dia macam student tu ingat. Bila dia ingat sesuatu. Macam saya student tak bila-bila tiba-tiba dah ada grup dengan dia orang. Nama dia tak silap anak buah Sir Fairuz. Nama ada lagi. Nama grup tu. Bukan menti kamu pun. Bukan. Tak tahu budak ini persatuan mana ni. Ke tak tahulah.
Tapi saya kenal lah. Tapi tu dia kata ipoh lah. Bisa. Kau tahu mana kan? Scammer kan? Kita tengok anak buah betul ke mana tahu kan. Itu so dalam tu dia sentiasa kadang-kadang saya tak siapa dia ni, kita tak tahu siapa. Tapi dia orang bila time hari pendidik raya ada wish dalam tu. Walaupun grup tu tak ada aktif sangat pun, tapi sampai sekarang tu tak ada. Saya rasa masa dulu tu 10 tahun lepas punya grup masih ada. Maknanya budak-budak tu macam mungkin beberapa orang yang rapat dan diorang tu semua fond of you lah, maknanya dia ingat kamu kan. Jadi diorang buatlah grup kan. Connection diorang adalah diorang suka survive terus agaknya kan. So tak tahu apa saya nak bagi respon dalam ni. Krik-krik je. Tak apalah, saya tunggu je lah dia orang kalau wish saya balas. Oh, lagi hebat pada kita ni. Hebat Kan? Kita dapat ucapan dia ada orang buat grup kan. Itu je apa Bi. Dia satu grup Kan, ni. ada buat grup kan. Tak banyak tu. Jadi sebenarnya kan itu adalah benda yang kita tak boleh beli. Pergilah apa jenis shopping mall ke, online macam mana ke, those are the things that you cannot buy lah. Okay? Dan benda-benda itulah yang sebenarnya benda yang fulfilling lah kita punya kehidupan kita kan, seronok lah kan. Okay? Jadi rasanya kita pun dah towards the end of the session, banyak dah kita kongsi kan, macam-macam dah ya, kadang sekejap seronok, sekejap sedih, sekejap macam-macam ya. Jadi mungkin akhir sekali mungkin boleh kongsikan lah ya, realiti kehidupan seorang pensyarah ni. Orang nampak pensyarah ni masuk kelas keluar kelas, masuk kelas keluar kelas kan. Okay? Tapi hakikatnya kan, apakah di sebaliknya yang orang sebenarnya tak tahu, itu adalah sesuatu yang kita lalui, kita alami kan. Okey, macam mana Adi dulu kan? Saya tak adalah realitinya. Saya rasa kadang orang kata Miss buat apa hujung minggu kan. Saya kata sebabnya saya boleh balas mesej tau hujung minggu. Bila dia orang tanya apa semua, Miss ni memang tak ada live ke? Ada live kata. Tapi realitinya saya rasa saya boleh lah kata mengajar tu, tapi at the same time saya pun ada kehidupan saya lain kan. Tapi saya rasa macam realitinya menjadi seorang pensyarah ni kita kena pandai seimbang. Yang mana kita nak dari segi yang mana kita profesional kan, yang mana kita rasa kita boleh kata personal kan. Sebab kita tahu kadang-kadang ni pelajar ni hujung minggu pun dia kacau kita kan. Tapi yang mana kita boleh balas mesej walaupun kata benda tu rasa macam tak ganggu ke apa, tapi jangan biar emosi ni lah. Sebab setakat yang saya tahu sekarang ni, bila saya sembang dengan menti ke apa semua, kadang-kadang kita orang nak PM pensyarah ni apa semua, saya tanya balik, okey waktu bila kamu PM, waktu malam tu pukul berapa, hujung minggu ke apa semua, kamu kena tahu pensyarah ni ada kehidupan personal lah ke. So kamu tak boleh lah ganggu waktu-waktu macam ni. Tapi dia boleh compare lah. Dia akan compare, Miss boleh, Madam boleh je malam segitu orang pukul 9. Dapat lecturer tu tak boleh kan. Itu saya kata sekarang ni, itulah itu yang kita datang realitinya. Kita kata orang berbeza cara ni. Ya, betul. Mungkin masa tu dia busy ke ataupun dia nampak benda tu tak perlu dibalas tak perlu. Macam saya mungkin saya nampak kamu dah tanya ni pasal kerja, saya kena balas lah. Semua kan. Tapi realitinya pasal pensyarah ni kita ada kehidupan yang mana kita rasa kita perlukan space juga kan. Kita tak boleh lah kata semua. Kadang-kadang itu yang saya terapkan jugalah bila saya mengajar pelajar. Saya kata jangan tengok saya kata hujung minggu mesti miss ni. Dia nampak free je, jangan macam tu. Saya kata macam kita ni kerja 24 hours ya. Realitinya kami pun ada kehidupan kami sendiri. Ya, betul. Kata kan kami pun family apa semua ada semua kan. So jadi kalau lah satu lagi katalah kamu jumpa saya kat luar lah kata apa semua kan, kalau kamu nampak saya dengan family apa semua tu, kau boleh janganlah tiba-tiba nak kata nampak dulu tengok apa semua kan. Kata benda-benda terus segah je kan. Segah tu saya rasa keadaan dulu kan. Keadaan dulu kan. Kalau tak air semua terkeluar kan. Jadi juga tu saya kata kan. So benda-benda macam tu saya rasa itulah realiti kehidupan sebagai pensyarah. Sebab kita memang dengan pelajar apa semua, tapi kita pun ada kehidupan kita juga. Ya, betul. Itu yang saya nak inilah. Yalah, setuju di. Sebabnya kan student ni dia anggap kita ni macam mak ayah
ayah kan. Ya. Jadi kan dia rasa macam anytime dia boleh approach. 24 hours dia kan. rasa. Tapi betul lah tu Adi, bila kita kena ajar mereka juga bagaimana cara untuk kekal profesional. Ya, kan. betul. Okay. Tapi sebenarnya macam itulah Adi, kita ajar cakap macam tu pun. Kadang-kadang mesej tu sampai malam, kadang dia tanya pula pasal assignment, esok nak hantar, jawab juga. Bukan tak jawab Satu kan. dia bagi kita jawab juga. Ya kan. Kan. Tu Adi lah kalau akak satu pagi tu dah tidur. Terpaksa saya kan. Yelah kadang-kadang kan. Okey. So macam mana pula Fairuz? Apakah realiti kehidupan seorang pensyarah ni yang mungkin orang tak sedar, orang tak nampak ni apa sebenarnya? Apa agaknya? Okey, bagi saya kalau kita dah kerja ni dia takkan habis lah. Ya, nama pun kerja kan. Selagi tak pencet. Selagi tak pencet. Pencet pun kena kerja. Okey. So kalau orang kata kerja 8 jam dia jadi 24 jam lah. Betul, Tapi 24 jam pun macam Miss Fuadi kata tadi, pensyarah pandai manage lah. Ya. Dia manage family, personal dengan kerja. Student pun ada juga yang WhatsApp 2-3 pagi. Kita tahu normal student memang 2-3 pagi. Memang time tu dia orang tak Betul lah tidur. dia orang hidup. Betul. Time tu lah dia orang nak buat macam-macam. Ya. Jadi kalau rasa saya time tu saya pun tengah tak tidur lagi, tengah buat saya balas je. Tapi kalau tak balas takut terlupa esok. Kadang-kadang takut macam tu. Betul. Cuma ni lah kadang-kadang student ni dia suka kumpul. Dia kumpul semua hantar sekaligus. Ya. Dia jadi beban, sangat-sangat beban. Jadi nasihatnya macam nasihat saya buat yang susah dulu. Ya. Settle yang susah, yang senang tak ada masalah. Okey, sama dengan bila kita hidup ni, dekat dunia ni. Yang paling susah subuh berjemaah. Paling susah. Ya Allah. Jangan tanya saya. Tanya orang lain. Sebab saya nak jawab pun boleh tutup saya boleh jawab. Ya. Betul setuju. Paling susah yang tu. Samalah. Bila settle yang paling susah, yang lain rasa senang. Tiba-tiba saya rasa Dah settle lah yang susah tu. saya usus type dah rasa. Dah settle lah yang susah tu. Belum. Dah proses lagi. Tak boleh klik ya. Klik lagi. Kan. Tapi itulah. Ya. Betul saya setuju pendapat lah tu saya. kan. Okey. Tu satu nasihat lah, tips yang kita boleh share. Okey. Kalau pendengar kita tu lepas SPM ke yang student kan, okey. Lepaskan yang susah tu dulu kan. InsyaAllah yang lain tu boleh kan. Tapi betul lah tu kumpul-kumpul tu kan. Katalah assignment ni dah ada due date-nya, kumpul-kumpul sekali harum baru dia hantar. Itulah realitinya kan. Jadi kita macam tadi lah saya kata, walau macam mana pun sebagai pensyarah kita nak student kita berjaya kan. Okey. Tapi at the same time kita nak ajar juga dia menjadi orang yang berdisiplin kan. Kita nak kena balance lah academic dan attitude. Kita harap dia orang belajar profesional lah. Ya. Okey. Sebab kalau ikutkan saya rasa macam sampai orang kata orang yang laid back, orang yang relax semua, tapi kita dia orang patut ada had lah. Ya, betul. Betul setuju lah. Jadi saya rasa hari ni session hari ni dia nampak memang sangat santai lah saya rasa ya. Sebabnya sharing daripada dua orang rakan saya ni sangat menghiburkan. Rasanya cerita lucu, cerita pahit pun lucu kan. Kita gelak je gini kan. Jadi saya rasa itu sajalah untuk perkongsian kita hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih, berbanyak-banyak terima kasih pada rakan-rakan saya, Miss Fuadi dan Sir Fairuz di atas kesudian untuk berkongsi rasa hari ini ya. Dan kepada yang menonton juga terima kasih banyak, terutama yang menonton dari mula sehingga akhir ya. Dan jangan lupa juga untuk tonton video-video kami yang lain ya. Dan silalah ya, share, follow dan like dan juga follow kami di YouTube channel Captain Ipoh. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.